Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. At-takhsisu bil munfasil, antaranya takhsisul kitabi bil kitabi, wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi. Baik, musannif rahimahullahu ta'ala kembali membahaskan tentang al-am. Ya. Dan am yang sebelum ini kita dah bincang kena am yang umum, dipanggil takhsis bil muttasil dipanggil. Sekarang perbahagian ataupun perbahasan berkenaan takhsis bil muqassisati al munfasilah. Sebelum ini kita dah bincang at-takhsis bil muqassisatil muttasilah. Contohnya istisna. Nah, ini muqassisat muttasilah antaranya syarat dan antaranya sifah. Jalan. Dan sekarang perbahasan Syekh berkenaan dengan Al-Imam Al-Mahalli atau Imamul Haramain berkenaan dengan at-takhsis bil muqassisatil munfasilah. Bil muqassis al-munfasil. Di antara muqassis munfasil, nah, disebabkan kerana orang panggil apa, tertinggal lama, jadi kena tengok balik lah. Muqassis kita ada bahagi dua, kan? Ada yang al-muqassis muttasil dan ada muqassis yang munfasil. Faham? Muqassis muttasil, apa makna dia? Ay al-muqassis alladhi la yastaqillu bil fa'idah. Jadi muqassis muttasil ialah muqassis yang la yastaqillu bil fa'idah, dengan makna la tatimmu fa'idatuhu illa bindimami ila muqassas. Jadi tidak akan sempurna faedah melainkan digabungkan dengan muqassas. Contoh dalam Quran Allah Ta'ala sebut, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Tamam? Jadi itu perkataan innal insana lafi khusr ini muqassasun bimuttasil. Dia muqassas dengan muttasil, iaitu pada illa alladhina. Karena lau qila illa alladhina faqat, maka dia tidak akan menunjuk kepada makna. Tapi kalau disebut innal insana lafi khusr, kemudian setelah itu disebut alladzina amanu wa amilus salihat laisu fi khusr, atau disebut dengan ayat yang berbeza tu, maka itu dipanggil muqassis munfasil. Tapi kalau dimasukkan dengan illa, maka dipanggil muqassisnya muttasil. Ya, faham? Jadi muqassis muttasil ialah muqassis yang tidak la yastaqil bi faedah, maksudnya la tatimmu faedatuhu, tidak sempurna faedah bagi muqassis tersebut melainkan indimam ila muqassas, melainkan digabungkan dengan muqassas, baru dia akan jadi tamamul faedah. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Jadi ini ada dipanggil ditaksiskan yang tidak qas, yang tidak khusr, yang tidak berlaku kerugian pada mereka adalah golongan yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman. Jadi kalau tidak disebut dengan muqassis tersebut, tidak ditaksiskan dengan apa ni, muttasil dengan illa, maka nanti orang akan faham kata semua manusia dalam kerugian. Okay? Jadi bila digabung illa alladhina amanu, maka baru akan tatimul faedah. Kalau sebut illa alladhina amanu sahaja, tidak akan tunjuk pada makna apa. Tiba-tiba illa alladhina amanu, dia mesti indimam kepada muqassas. Mana muqassas dia? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Mana muqassisnya? Illa alladhina amanu. Jadi muqassis selepas illa tu. Muqassis selepas illa. Tapi kalau diasingkan tulis ayat, contohnya innal insana lafi khusr, itu berhenti. Kemudian ada ayat lain pula sebut alladzina amanu wa amilus salihat laisu fi khusrin. Sebut itu tu. Maka ini ditaksis juga, ditaksis.
Karena apa? Mana tanda kata dia ada taksis? Karena alladzina amanu wa amilus salihat hadza min dhimnil insan. Itu manusia juga sebenarnya. Mereka termasuk manusia, tapi mereka diasingkan, maksudnya dikeluarkan daripada khusr, daripada kerugian. Maka dia ada taksis kepada ayat yang umum tadi. Yang innal insana tadi ini umum, ditaksiskan dengan ayat ini, tapi taksisnya taksis yang mumfasil. Karena berasingan, karena dia tidak muttasil disebabkan karena tidak ada padanya adat yang menyambung kepada ittisal. Boleh faham? Manakala mukhassis yang mumfasil pula berlawanan dengan makna tadi. Mukhassis yang mumfasil maksudnya ialah mukhassas yastaqillu bil faidah. Yastaqil bil faidah. Mukhassis tadi yastaqil bil faidah. Dia ada faedah dia tersendiri. Nah, walau tidak digabungkan dengan mukhassas. Dia ada faedah dia sendiri. Itu maksud kepada mukhassis ataupun taksis mumfasil. Faham? Dipatah balik yang dulu ni mukhassis bil muttasil untuk kita faham balik dengan mukhassis bil al-munfasil. Yajuzu taksisu al-kitabi bil kitabi. Harus kita taksiskan kitab dengan kitab. Nahwu qawlihi ta'ala وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ خُصَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أي حِلٌّ لَكُمْ. Jadi dalam ayat ni antara salah satu daripada taksis mumfasil, taksis bil mumfasil, tamam, ataupun dengan bahasa lain iaitu taksis bil muqassisatil munfasilah, ialah taksis al-kitab bil kitab. Ini taksis Al-Quran, ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Contoh ayat Quran Allah Ta'ala sebut wala tankihul musyrikati. Jadi ayat wala tankihul musyrikat di sini dengan makna apa? Tidak boleh kamu menikahi mana-mana musyrikat. Jadi la tankihul musyrikat ini jam'un mu'arrafun bi alifi wal lam. Al-musyrikat adalah jamak yang mu'arraf bi alif wal lam. Dan kita dah sebut qad qulna annal jam'al mu'arrafa bil lami bi alifi wal lami min alfadhil umum. Jamak yang ditakrifkan dengan alif lam, maka dia termasuk daripada alfazul umum. Maka makna akan berlaku apa dia? La tankihu ayya musyrikatin. Maksud mana-mana musyrikah tidak boleh kamu nikahi. Baik, apa makna musyrikah? Al-muradu bil musyrikah al-kafirah. Yang kafir. Sama ada kufurnya tadi bisyirk, dengan sebab dia menduakan Allah, atau bil ilhad, ataupun dengan sebab dia tidak ada Tuhan tu pun syirik, itu termasuk juga dengan kufur. Atau bitadayyuni bi ayyi dinin siwal Islam, ataupun dia beragama dengan mana-mana agama selain Islam. Maka itu termasuk daripada apa? Kafirah, musyrikah. Jadi musyrik sini bukan hanya musyrik dengan makna mesti yang sembah dua Tuhan. Baik, kalau tak ada Tuhan tu, adakah dia tidak dikira musyrik? Naam, musyrik juga dengan makna kafir. Boleh faham? Jadi musyrikah tu. Maka termasuk daripada musyrikat juga adalah apa dia? Kitabiyat. Kitabiyat, yakni yang beragama dengan agama Kristian dan juga beragama dengan agama Yahudi. Ini ada perincian dalam mazhab kita Syafi'i. Mesti yang kitabiyat tersebut yang diharuskan. Contoh dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ni disebut khussa biqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ay hillul lakum. Dan yang muhsanat minal ladzina utul kitab, manakala yang muhsanat, yakni yang merdeka di kalangan wanita-wanita kitabiyat, yang mana diutuskan kitab kepada mereka daripada Yahudi dan juga Nasara, maka hillul lakum, boleh untuk kamu kahwini mereka. Dan dalam mazhab ada perincian lagi lah. Sekarang ni kita bukan baca kitab fiqh, kita baca usul. Nak faham dulu taksis al-kitab bil kitab.
Jadi dalam Quran Allah Ta'ala sebut pada permulaan, la tankihul musyrikat, wa la tankihul musyrikat. Jadi ayat la tankihul musyrikat umum. Maksudnya diharamkan berkahwin dengan mana-mana musyrikat. Dikhususkan, qussa biqaulihi ta'ala, dikhususkan, dipanggil taksis bil muqassisatil munfasilah. Awak? Kamu tak ni ke? Tak beli ke? Betul je lah. Itulah. Baik, tak apa. Kalau tak boleh tengok nanti, tengok balik dalam YouTube lah. Jadi perkataan dikhususkan la tankihul musyrikat. Seolah-olah ni akan jadi umum. Umum seluruh musyrikat tidak boleh dikahwini. Dikhususkan dengan firman Allah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ay hillun lakum. Jadi dikeluarkan daripada umum ayat la tankihul musyrikat. Dikeluarkan daripadanya kitabiyah dengan firman Allah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi maknanya ay muhsanatu minal yahudi wan nasara. Mana-mana muhsanat iaitu al-harair maksudnya, yang merdeka di kalangan Yahudi dan Nasara, itu halal bagi kalian untuk mengahwininya. Hada takhsisul Quran bil Quran. Ini dalil takhsir Quran dengan Quran. Namam? Jadi dimaksudkan dengan muhsanat di sini adalah harair. Yang ini yang merdeka. Jadi al-amah al-kitabiyah. Mana-mana hamba kitabiyah yang beragama dengan Yahudi dan Nasara, la yajuzu nikahuha. Tidak boleh. Bal la budda an takuna hurratan. Mesti hurrah. Karena disebut dalam Quran al-muhsanatu. Muhsanat ini dengan makna al-harair, yang merdeka. Tamam? Dalam fiqh, kalau dibahas masalah ni, boleh tak menikah dengan perempuan Yahudi dan Kristian? Masalah Kristian ini bukan Kristian yang ada pada zaman ini. Kristian itu mesti disyaratkan berasal ataupun usul Kristiannya tadi daripada yang mengikuti Nabi Allah Isa dan juga yang mengikuti Nabi Allah Musa AS. Maksudnya, datuk nenek moyang dia dulu ni memang ikut agama tu, bukan yang ikut-ikutan. Contohnya sebelum ni dia agamanya Buddha, kemudian dia masuk kepada agama Kristian. Lepas tu, itu tak termasuk. Dalam mazhab kita Syafi'i itu tak termasuk yang boleh dikahwini. Faham? Jadi mesti usulnya keturunan tu daripada Nabi Allah. Nabi Allah yang yang dinisbahkan kepada Kristian dan dinisbahkan kepada Yahudi. Maksudnya gitu. Boleh? Itu taksis yang pertama. Ini taksis bil munfasil, iaitu taksis Al-Quran atau Al-Kitab bil Kitab. Yang kedua, taksisul kitab bis sunnah. Ini contoh kedua atau pembahagian kedua bagi taksis Al-Munfasil. Iaitu harus wa taksisul kitab bis sunnah. Dengan maksud dia, ay yajuzu taksisul kitab bis sunnah. Harus. Taksisul kitab bis sunnah. Kataksisi qawlihi ta'ala, seperti mana ditaksiskan firman Allah, yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Ila akhirih, sampai akhir ayat An-Nisa ayat sebelah tu. Asyamili lil waladil kafir. Yang mana yusikumullahu fi auladikum, ini Allah Ta'ala wasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian tersebut. Anak-anak tadi termasuk anak-anak walaupun kafir. Tamam? Ini ditaksiskan dengan hadis sahihain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak boleh mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir juga tidak akan mewarisi kepada seorang muslim. Maka ayat yusikumullahu fi auladikum, jadi auladikum di situ jamak
yang mu'arrafun bil idhafah. Faham? Jadi al-jam'u al-mu'arraf bil idhafah, maka makna dia akan jadi apa? Yusikumullah fi kulli waladin min auladikum. Jadi umum. Faham? Maka dia akan jadi lizzakari mislu hazzil unsayain. Ya, anak lelaki akan dapat 2 bahagian dan perempuan dapat 1 bahagian. Maka ini menunjukkan ala subutil irsi li kulli walad. Seolah-olah irs, warisan boleh diberi kepada mana-mana anak. Disebut dalam Al-Quran, yusikumullah fi auladikum. Gitu. Maka termasuk di dalam anak-anak tersebut, kalau anak tadi mukhalif lil mayyit fi dini. Ayahnya Islam, anaknya kafir. Padahal dia tidak waris. Anak tidak waris. Maka dikeluarkan anak tersebut yang kafir tersebut dengan hadis la yarisul muslimul kafira walal kafiru al muslima. Tamam? Di ayat yang umum tadi ditaksiskan dengan hadis la yarisul muslimu al kafira wala al kafiru al muslima. Jadi ini adalah contoh kepada taksis al-kitabi bis sunnah. Taksis yang ketiga, taksisus sunnah bil kitab. Wa taksisus sunnati bil kitab dengan makna wa yajuzu taksisul kitab sunnati bil kitabi. Harus taksis sunnah dengan kitab. Kataksisi hadis sahihain, seperti taksis hadis sahihain, hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa al-muhdits la tuqbalu salatuhu. Tidak diterima solatnya biduni wudu, tanpa wudu. Okey? Sawaun kana ma'zuran, sama ada dia ma'zur ataupun tidak ma'zur. Ayat tu umum, hadis tu umum. Allah tidak menerima solat setiap di kalangan kamu kalau berhadas sehingga dia berwudu. Maknanya kalau dia berhadas, iza ahdasa. Maknanya hadis ni memaham bahawa takkan diterima solat sama sekali kalau tidak berwudu. Hatta orang tadi uzur ke tidak uzur ke, sama aja. Syarat dia mesti wudu. Tamam? Wa hatta law kana ma'zuran nabi an lam yajidil ma'. Hatta kalau dia ma'zur dengan sebab tidak ada air, pun kena wudu juga seolah-olah. Aw wajadahu, atau air ada, walakin lam yumkinuhu isti'maluhu, lam tasihha salatuhu bidzalik aw aidan. Hatta kalau kata ada wudu, ada air tapi dia tak boleh ambil air, atau tak ada air tuih, pun kira tak sah juga, sebab dalam hadis sebut la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi difahami hadis tu secara umumnya, lagi tak wudu, tak kira kamu ni dalam keadaan yang bab bila sebut ahadikum, sama ada kamu ma'zur, kamu tidak ma'zur, kamu dalam uzur, kamu tidak uzur, sama saja. Betul? Maka ditaksiskan hadis ini dengan ayat Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka disebut fatayammamu. Jadi kalau kamu sakit, atau dalam musafir, atau kamu jaa minal ghait, kadang kamu baru lepas buang air, ataupun kamu menyentuh seorang wanita, aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an, tapi kamu tak dapati air tak ada, maka kamu kena buat apa? Fatayammamu, boleh tayammum. Maka dallat hadhil ayah, ayat ini menunjukkan bahawa salah tasihhu ma'at tayammum biduni wudu. Salat sah dengan keadaan tayammum tanpa wudu fi halatil uzri, dalam keadaan uzur. Maka ayat ini mengkhususkan kepada pengumuman dalam hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Faham? Ahmad takkan payah sangat Ahmad? Payah sangat nampak muka.
Nampak dia duduk. Tak larat nak jegir dah mata. Dia susah sangat ya bahasan tu. Jadi, ayat ini mentaksiskan hadis yang disebutkan tersebut. Dan taksis ni taksis bi apa? Dia panggil apa? Bil mukhassisati munfasil. Kenapa? Karena hadis tadi yastaqillu bil faedah. Dia ada faedah dia sendiri. Kalau baca tu kita akan dapat faham terus masalah tersebut. Bila datang ayat tadi menjelaskan kata hadis yang umum tersebut dikhususkan dengan ayat ni. Wa in waradat, tengok baca dalam matan, wa in waradatis sunnatu bitayammumi aidan ba'da nuzulil ayah. Walaupun ada warid sunnah dalam hadis, ada perbahasan tentang tayammum. Nabi sebut tentang tayammum. Maka itu tidak la yakunu qadihan fi kaunil ayah hiyal mukhassisah lil hadis. Tak jadi masalah. Kalau disebutkan oleh Imam contoh kepada masalah ni, ia dikhususkan dengan ayat. Nah, kenapa? Li'annaha nazalat awalan. Karena ayat tu turun awal lagi sebelum Nabi sebutkan hadis. Ayat tu turun dulu sebelum hadis disebutkan berkenaan dengan tayammum kalau tidak ada air. Boleh faham tak? Jadi ini contoh taksisus sunnati bil kitabi. Jadi taksis ada taksisul kitabi bil kitab, taksisul kitabi bis sunnah. Yang ketiga taksisu al sunnati bil kitab. Dan ada yang keempat taksisus sunnati bis sunnah. Dikhususkan sunnah bis sunnah, hadis dengan hadis. Atau disebut wa taksisus sunnati bis sunnah ay yajuzu taksisus sunnati bis sunnah. Harus. Nah, dikhususkan hadis dengan hadis. Kataksisi hadis sahihain, seperti taksis hadis sahihain fima saqatis sama'ul ushru. Fima saqati, nah, minta maaf. Fima saqitis sama'ul ushru. Saqiti. Baca. Fima saqitis sama'u al-ushru. Bihadisihima, nah, dengan hadis laisa fi ma duna qamsati awsuqin sadaqah. Hadis yang pertama, mana-mana orang panggil apa? Tumbuhan ataupun buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakat tu. Buah-buahan yang wajib keluar zakat apa dia? Mazhab kita Syafi'i. Kurma dengan durian. Baik ya. Kurma dengan anggur. Kurma dengan anggur. Kemudian az-zar'. Jadi buah-buahan ni, buahan yang dimaksudkan tadilah. Yang kita maksudkan tu, dan juga zar'. Nah, tanaman. Tanaman apa dia yang bijirin yang ditanam. Berah, gandum, ataupun apa ni, ada tempat yang makan dengan apa? Dengan jagung dan seumpamanya. Jadi yang tu kalau disebut dalam hadis yang pertama fima saqitis sama'u al-ushru. Mana-mana yang pengairannya adalah dengan hujan, maka diwajibkan padanya ushru. Tarik. Ushru. Maksudnya 1/10. Adakah semua macam tu? Disebut kata bila disebut dalam hadis fima saqitis sama'ul ushru, ma tadi mausulah. Dan ma mausulah adalah termasuk alfazul umum. Jadi alfazul mausulat ataupun mausulat, benda yang mausul adalah termasuk daripada lafaz umum. Maka makna bagi hadis tersebut fima saqitis sama'ul ushru ialah dengan makna fi kulli thamarin wa zar'in saqathu sama'ul ushru. Mana-mana tumbuhan, mana-mana buah dan mana-mana tanaman yang diairi dengan air hujan, maka wajib keluarnya ushur 1/10. Yadullu ala wujubiz zakati fi kulli samarin wa zar'in. Maka ini seolah menjadi dalil apa saja yang kena dengan air hujan
wajib keluar 1/10. Okey? Wajib keluar. Jadi mana-mana tumbuhan, mana-mana buah, mana-mana pokok, mana-mana tanaman. Walaupun kurang daripada qamsah ausuk. Qamsah ausuk ni timbangan. Wasak ni. Bentar, wasak. Wasak. Maka ianya dikenakan dengan zakat. Tapi dikeluarkan daripada keumuman tersebut, daripada hadis dengan hadis laisa fima duna qamsati ausuqin sadaqatun. Tidak dikenakan zakat yang kurang daripada 5 ausuk. Tu. Kurang daripada 5 ausuk maka tak kena zakat. Maka ini ditaksiskan sunnah dengan sunnah. Mana mukhassis dan mana mukhassas? Abdul Rahman, mana satu mukhassas dan mana satu mukhassis? Mukhassas ialah fima saqitis sama'ul ushru. Mukhassis laisa fima duna qamsati ausuqin sadaqatun. Itu mukhassis. Tamam? Dan mukhassisnya muttasil ke munfasil, Uzair? Munfasil. Tamam? Jadi dikeluarkan dengan aqal min qamsati ausuq. Yani fima laisa fima duna qamsati ausuqin sadaqatun. Jadi khamsah ausuk ni kurang daripada 300 sa'. Khamsah ausuk ni maksudnya kurang daripada 300 gantang. Satu sa'. Satu sa' sama dengan 4 mud. Okay. Dan satu sa' ni maksud satu gantang. Maksudnya kurang daripada 300 gantang, maka ianya tidak diwajibkan zakat. Dalam hadis laisa fi ma duna khamsati ausuqin sadaqatun. Ini misal kepada taksisil hadis bil hadis. Ausuq jamak kepada wasq. Apa dia wasq? Wasqun apa dia makna wasq? Himlu ba'ir. Apa makna himlu ba'ir? Ay miqdarun yahmiluhu ba'irul Arab. Ini qadar yang dibawa oleh unta Arab. Dipanggil wasq. Jadi wahwa situna sa'an, lebih kurang dalam 60 gantang. Jadi seekor unta Arab boleh bawa 60 gantang. 60 gantang. Satu gantang bawa, kalau satu gantang lebih kurang berapa Ustaz Leh? 3 poin lebih kilo sikit lah. Lebih kurang tu lah. Jadi kalau kira kali dengan 60, lebih kurang dalam 210 gantang. Contohlah, 210 kilo. 210 kilo tu boleh dibawa oleh seekor unta. Jadi mana yang kurang daripada khamsah ausuk, lebih kurang dalam 1000 lebih kilo. Jadi kalau kurang daripada 1 tan, hasil daripada yang diairi dengan sebab hujan. Jadi air hujan ni bukan dia guna dia yang alirkan air apa semua sekali. Bayak-ayak apa semua. Tak. Dia guna semata-mata air hujan. Kalau semata-mata guna air hujan ni, memang pengairan dia air hujan semata-mata. Mana-mana yang lebih daripada khamsah ausuk, wajib zakat. Wajib zakat. Baik. Itu contoh kepada taksisus sunnah bi sunnah. Kemudian contoh lain, taksisul kitabi was sunnati bil qiyas. Ini pun harus. Jadi ada berapa? Ada 5. Taksisul kitabi bil kitab, taksisul kitabi bis sunnah, taksisus sunnati bil kitab, taksisus sunnati bis sunnah, dan yang kelima, taksisul kitabi was sunnati bil qiyas. Taksis Quran dan hadis dengan qiyas. Boleh tidak? Disebut oleh Al-Imamul Haramain, wa yajuzu taksisun nutqi bil qiyas. Wa na'ni bin nutqi qaul Allah Ta'ala wa qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni.
Jadi harus taksis al-ayah atau al-hadis bil qiyas. An-nutqu tadi dengan makna ayatul Quraniyah, ini kalam Allah ataupun kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh harusnya macam mana? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Baik, ayat ini menjadi dalil bahawa kulla man zana, setiap yang berzina, moga Allah lindung kita daripada perkara tersebut, itu disebat dengan 100 kali sebatan. Tamam? Walaupun ianya merupakan hamba ataupun amah. Abdan au amatan. Terkira. Sebab bila sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka maknanya kullu man zana yujlad. Setiap yang berzina semuanya disebat 100 kali. Tak kira sama ada dia hamba ataupun tak kira sama ada dia hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Sebab zaniah di situ umum. Zani di situ pun umum. Okay? Kemudian dalam ayat yang lain disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 25, tadi surah An-Nur ayat 2. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Mana-mana yang uhsinna. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa al-amah, tamam? Jadi فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Mana-mana hamba perempuan yang berzina, maka dianya dikenakan dengan setengah hukuman ma 'ala al muhsanati minan nisa minal 'adzab, yang dikenakan kepada harair yang merdeka. Maksudnya kalau perempuan merdeka kena 100 kali sebat, maka dia kena dengan 50 kali sebatan. Jadi dalil ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 25 ini pula menjadi dalil bahawa amah itu kalau berzina, walaupun setelah dia berkahwin, amah, hamba perempuan, kalau dia berkahwin dah, laisa 'alaiha illa nisful had. Dia tidak dikenakan melainkan hanya setengah sahaja daripada hukum hudud. Iaitu khamsuna jaldatan. 50 kali sebatan. Jadi diletakkan setengah hukum tadi pada hak qul amah, pada hak seorang hamba perempuan, liriqiha, kerana dia hamba. Faham? Maka al-abdu aidan raqiq. Jadi ini dipanggil dalam bahasa usul, dipanggil ni apa dia illah yang menyebabkan kata hamba perempuan tadi letakkan dengan setengah. Ini dipanggil kalau dalam istilah usul dipanggil tanqihul manab, dipanggil. Untuk takhrijul manab masuk. Untuk dia nak tangkih balik. Baik, apa sebab yang menyebabkan hamba tadi perempuan dikenakan dengan sebatan 50 kali? Kerana dia hamba? Atau kerana dia perempuan? Kalau dia kerana dia perempuan, maka dilihat kata tak, bukan kerana dia perempuan. Dilihat liriqiha, kerana riq tu adalah illah yang menyebabkan dia dikenakan dengan setengah. Baik, al-abdu, hamba juga, hamba lelaki, juga raqiq. Dia pun ada juga dengan riq. Fayakunu mukhrajan. Ini dikeluarkan. Dipanggil takhrijul manab. Dikeluarkan daripada illah tersebut minal ayah bil qiyas. Maka dia dikeluarkan daripada ayat tersebut dengan qiyas. Dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa, ayat ini seolah-olah dilihat pada wanita sahaja. Amah. Fa'in uhsinna fa'in ataina bifahishatin. Maksudnya kalau amah yang dah berkahwin, maka hukuman kepada amah yang dah berkahwin 50 kali sebatan. Karena dia kurang setengah daripada hukuman kepada wanita yang merdeka. Muhsanat di sini bukan yang berkahwin, maksudnya yang merdeka. Muhsanat dengan makna harair. Boleh? Jadi 50 kali sebatan. Maka dikeluarkan alat min tariqil qiyas daripada ayat itu dengan jalan qiyas kepada abd. Maka abdu di sini mukhrajun
aidan min ayati zaniyatu wazzani. Ya. Jadi fal amah maqsusah bil ayah. Amah dalam ayat ni maksus. Jadi kalau orang tanya mana yang maksus dalam ayat tersebut? Yang maksus adalah amah. Manakala abdu maksusun biqiyasihi 'alal amah. Manakala abdu adalah maksus bil qiyas 'alal amah. Dia bukan maksus bil ayah. Dia maksus bil qiyas. Karena qiyas dia dengan maqis alih dia tadi iaitu amah ialah dengan riq. Dengan riq. Daripada situ dikeluarkan persamaan di antara kedua-dua masalah ni adalah pada riq. Al-amah raqiqah wal abdu aidan raqiq. Maka apa dia hukum bagi abdu? Hukumnya sama dengan amah, iaitu dikenakan setengah sahaja hukuman yang dikenakan kepada al-hur. Boleh faham ni? Yang ni agak sedikit. Bagi apa? Senang je ni. Nak kata payah sangat budak, senang. Contoh lagi hadis ayat lain. Contoh lain. Dalam hadis disebut layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Apa dia layyul wajidi? Ai man wajada ma yuaddi bihi ad-dain alladhi 'alayhi wa ma'a dhalika ma tala kana mustahiqqan li an yushtama aw yusjana. Tamam? Hadis ni umum. Layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Apa makna hadis ni? Yang ni orang yang ada padanya kewangan untuk dia bayar semula hutang. Tetapi dia sengaja melambat-lambatkan untuk membayar hutang tersebut, maka berhak baginya untuk dicela dan dipenjarakan. Faham tak? Layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Maka dia boleh untuk dicela. Maka contoh celaan tadi yuhillu 'irdahu. Maka tak ada maruah orang ni. Maruahnya dihalalkan, itu untuk dicela. Wa 'uqubatahu iaitu dengan yusjan. Dia boleh dipenjarakan, boleh dibuat laporan dan dia dipenjarakan kerana dipanggil matil. Matil maksudnya orang yang yang menangguh-nangguhkan hutang pada dia ada kewangan. Dia boleh bayar. Ada orang jenis itu. Duit ada tapi bila orang minta hutang, buat teruk nantilah lepas 3 tahun tak bayar lagi. Hutang tak mau bayar. Baik, yang macam ni berhak untuk dicela dan berhak juga untuk apa? Untuk dipenjarakan. Kalau kata hukuman tadi dilaporkan kepada pihak berkuasa dan dipenjarakan. Boleh. Baik. Umum hadis tadi termasuk sekali dengan kalau ayah berhutang dengan anak dia. Betul tak? Ayah berhutang dengan anak. Anak Dia tak lagu dah. Lagu Siam tak tu? Baik. Apa dia tadi sebut? Lupa dengan Siam tu. Ayah dengan anak. Kalau ayah berhutang dengan anak, maka termasuklah layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Kenapa? Kerana umum kan kalau ayah tak mau bayar hutang anak. Sama. Tetapi Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Tapi kata tadi yahillu 'irdahu wa 'uqubatah. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala kata termasuk dengan ayah hutang ke anak. Maksudnya boleh dicela. Cuma takkan nak cela ayah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut fala taqul lahuma uffin. Tak boleh kamu sebut uff. Jadi dalil menunjukkan kata haram menyebutkan kepada ayah dengan uff. Ta'fif haram. Karena padanya ada iza. At-ta'fif hurrima lima fihi minal iza. Kenapa? Karena padanya ada iza. Ada larangan. Ada kesakitan kepada ayah. Fasajnuhu wa syatmuhu min babi aula. Kalau uff sahaja padanya terdapat iza. Boleh menyakitkan ayah. Apatah lagi kalau dipenjarakan ayah. Apatah lagi kalau
dicaci maki dan ayah dan seumpama dengannya. Maka di sini yang bagi idzan an yukhrijal walidu min hadzal hadis biqiyasil uqubah 'ala at-ta'fif. Maka dikeluarkan ayah dengan qiyas uqubah 'ala at-ta'fif. Pada orang yang ta'fif kepada ayahnya maka akan dicela oleh Allah Taala, maka ayah dikecualikan daripada hadis ini. Layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah, ditaksiskan hadis yang umum tadi kepada khusus kepada ayah yang berhutang dengan anaknya dan melambatkan bayar hutang, maka tidak termasuk daripada keumuman hadis tadi, boleh mencela dan juga boleh untuk dipenjarakan. Faham? Maka ayah dikeluarkan daripada hadis tadi ala tariqi apa? Ala tariqi apa? Tariqil qiyas. Nah, tariqil qiyas. Dia bukan tariqi an-nas. Dia tariqil qiyas. Boleh faham? Kenapa? Disebutkan oleh Syekh di sini, wa takhsisun nutqi bil qiyasi wa na'ni bin nutqi qaul Allah Ta'ala wa qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam li'anna al-qiyasa yastanidu ila nassin min kitabin aw sunnatin faka'annahu al-muqassis. Karena qiyas tadi tetap juga bersandar kepada nas Al-Quran dan juga hadis. Maka seakan-akan ianya merupakan muqassis. Karena qiyas yastanid ila dalil maqis alaih. Dia masih lagi diistinadkan kepada dalil, kepada maqis alaih. Dan dalil maqis alaih tadi imma ayah ataupun imma hadis. Maka ka'annal muqassis ialah al-ayah awil hadis. Bukan qiyas tu sendiri. Ayah tu sendiri sebagai apa ni? Taksis, muqassisnya. Maka fala iskala idzan fi takhsisi ayatin aw hadis bil qiyas. Faham? Di dua contoh tadi yang kita bagi ialah yang disebutkan oleh Maulana Syekh Abdul Rashid juga adalah merupakan contoh bagi takhsisu al-kitabi was sunnati bil qiyas. Tamam? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan seterusnya pada bab berkaitan dengan al-mujmal wal mubayyan. Mujmal dan mubayyan setelah ini insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.